Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf Farhan bin Zainuddin. Nombor matrik saya ialah Batik L22508 dari kelas Lab 2A. Pada hari ini saya akan membentangkan satu topik yang menggabungkan bab 2 dan bab 5 iaitu peranan Perlembagaan Malaysia dalam menyokong pembangunan negara yang adil dan seimbang. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan bagaimana Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang tertinggi negara menjadi asas kepada pelaksanaan dasar pembangunan serta mengaitkannya dengan isu semasa yang sedang dihadapi oleh negara. Apabila kita bercakap tentang pembangunan negara, kebanyakan orang akan membayangkan bangunan pencakar langit, lebuh raya moden dan ekonomi yang pesat membangun. Namun, persoalan yang lebih penting ialah adakah pembangunan ini benar-benar adil dan dinikmati oleh semua rakyat? Dalam konteks ini, Perlembagaan Malaysia memainkan peranan yang sangat penting sebagai asas kepada pembangunan negara yang seimbang. Oleh itu, video ini akan mengulas peranan Perlembagaan Malaysia dalam menyokong pembangunan negara dengan mengaitkan kepada isu semasa yang berlaku di Malaysia. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan utama dalam pembentukan dasar serta pelaksanaan pembangunan. Melalui Perkara 8, Perlembagaan menjamin kesamarataan di sisi undang-undang, manakala Perkara 5 dan Perkara 10 pula melindungi hak kebebasan asas rakyat. Prinsip-prinsip ini penting bagi memastikan pembangunan negara tidak bersifat menindas atau berat sebelah. Selain itu, Perkara 153 memberi tanggungjawab kepada kerajaan untuk melindungi kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera, khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi, bagi memastikan pembangunan negara berlaku secara seimbang. Ini jelas menunjukkan bahawa perlembagaan tidak menghalang pembangunan, sebaliknya menjadi panduan agar pembangunan dilaksanakan secara adil dan berberi kemanusiaan. Dalam pada itu, perlembagaan juga menetapkan struktur pentadbiran negara yang merangkumi badan eksekutif, legislatif dan kehakiman. Pembahagian kuasa ini penting bagi memastikan tiada penyalahgunaan kuasa dalam pelaksanaan dasar pembangunan. Sebagai contoh, Parlimen berperanan meluluskan undang-undang dan dasar kewangan, manakala Badan Kehakiman memastikan tindakan kerajaan tidak bercanggah dengan perlembagaan. Melalui sistem semak dan imbang ini, pembangunan negara dapat dilaksanakan secara lebih telus dan bertanggungjawab. Namun begitu, realiti hari ini menunjukkan bahawa masih terdapat cabaran besar dalam pembangunan negara. Kos sara hidup terus meningkat, rakyat terkesan dengan kenaikan harga barang keperluan. Isu kenaikan kos sara hidup menimbulkan persoalan sama ada pembangunan ekonomi negara benar-benar memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, perlembagaan menuntut kerajaan untuk melaksanakan dasar pembangunan yang adil agar kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar masih menjadi cabaran negara. Jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar juga menunjukkan bahawa pembangunan negara masih belum sepenuhnya seimbang. Perkara 153 memberi asas perlembagaan kepada kerajaan untuk melaksanakan dasar pembangunan khas bagi membantu golongan yang ketinggalan agar tidak terus tertinggi. Justru, masalah ini bukan berpunca daripada kelemahan perlembagaan, tetapi daripada keberkesanan pelaksanaan dasar pembangunan itu sendiri. Secara kritikalnya, Perlembagaan Malaysia telah menyediakan kerangka yang kukuh bagi menyokong pembangunan negara yang adil dan seimbang. Namun, cabaran sebenar terletak pada tahap pelaksanaan, ketulusan dan komitmen pihak pentadbiran dalam menterjemahkan prinsip perlembagaan ke dalam dasar pembangunan. Kesimpulannya, Perlembagaan Malaysia bukan sekadar dokumen undang-undang tetapi merupakan tonggak utama dalam memastikan pembangunan negara selari dengan keadilan sosial, kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat.